Bos nak cari satu SUV besar yang sporty, yang boleh pick up kuat punya. Kalau boleh dapatkan turbo engine. Nak owner lama ada jaga, nak ambil balik tak payah bikin, pakai saja. Okey, ini hari Mr. Lee nak recommend. Ini tahun 2010. Ini adalah Mazda CX-7 2.3 auto yang turbo engine, memang power. Engine powerful. Ini lagi new facelift muka baru. Okey, ini hari Mr. Lee juga nak jual harga termurah dekat market Malaysia. 19,800 saja boleh dapat ini kereta. Okey, jual murah, bukan kereta ada masalah, tak ada masalah. Engine, gearbox, suspension semua elok, tak ada banjir. Kereta cat pun macam baru, cantik-cantik. Lampu kiri kanan depan belakang pun semua cun lawa lagi. Sekarang Mr. Lee review ini kereta, kasih bos tengok. Selamat petang bos. Seri baru dapat daripada owner trade-in. Ini tahun 2010 Mazda CX-7 2.3 auto yang turbo engine Okey, ini kereta memang engine memang powerful punya lah, sebab dia turbo lagi 2.3 lagi turbo. Okey, kereta ni tiada kemalangan, tak ada banjir lah. Engine, gearbox, suspension tip top, tak ada masalah. Overall cat semua cantik macam baru Lampu tengok kiri kanan macam baru, cantik-cantik. Belakang pun sama Tayar bunga 70% tebal, boleh pakai lama lagi. Cat macam baru cantik-cantik lah. Bos ambil balik, tak payah buat apa. Lagi ada sanduk, nampak. Okey, kereta ni tahun 2010, new facelift CX-7 Okey, CX-7 ni design dia memang nampak sporty lah. Memang sporty, sesuai orang muda Kereta bawa sedap lagi, tak ada problem. Ini hari juga nak jual harga termurah, 19,800 saja, cash sajalah. Tambah 400 untuk tukar milik dengan inspection, tak ada processing fee Kereta memang cun lawa lagi Cat semua boleh kata elok-elok, cantik-cantik lah. Bos ambil balik, tak payah cat, ambil pakai sajalah. Engine, gearbox, suspension top, tak ada masalah. Boleh datang cuba dulu. Okey, ini lagi ada keyless punya masuk terus start Okey, power seat semua tak ada masalah. Seat semua boleh kata elok lah, semua sikit-sikit lah tak ada crack, tak ada pecah lah, boleh kata tak ada pecah Okey, steering pun semua okey lagi. Dashboard pun cantik-cantik lagi lah. Okey, owner cerita memang ada jaga ini kereta, on time service lah, bermakna sampai masa servis dia buat servis lah, bermakna condition memang good, tip top lagi ni ada sunroof punya, sunroof tu berfungsi, tak ada problem. Tahun 2010 Mazda CX-7 2.3 auto turbo Okey, ini hari cuma nak jual 19,800 sajalah. Kalau bos mau ini kereta, cepat contact Mr. Lee. Setiap hari Mr. Lee akan post 2 video, tolong bos dapatkan kereta-kereta terpakai harga termurah dekat Malaysia. Sila follow Mr. Lee punya video, sekurang-kurang boleh dapat kereta yang bos suka lah. Thank you bos, support.